Okay, hari ni kita masuk dapur lagi dapur Cik Izzah. So menu pertama kita nak buat ikan terbang catfish. Mana? Ikan tenggiri. Ikan apa? Ikan cecaru. Ikan cecaru dengan sumbat cencaru sumbat. So ini bahan-bahan dia mesti ada ikan kalau tak ada ikan mana nak sumbat. So kita letak ni satu lagi ni, ini dia punya bahan dia, ada serai, ada belacan, lepas tu ada bawang putih, bawang merah, ada lada hijau Ini nak digisar sekali So ini kita punya kelapa kelapa parut sikit je kita pakai sebab kita pakai kita seekor ikan je. Ini dah terbuk belakang dah ni. Masa kita beli tadi kita suruh tuan kedai tu terus belah belakang. So, senang kita nak sumbat. Okey. So ini ada juga lain dia. Ini asam asam Jawa. Asam Jawa ni memang orang Jawa pakailah. Nama pun asam Jawa. Setakat ni tak tahu pula ada asam Melayu. Ini asam Jawa Brand tak kisahlah brand apa, tapi kita pilih yang Muslim friendly. Okey. So kita panaskan kuali sekali. Kita blend sikit. Okey, kita blend sikit. Alhamdulillah dah siap. Sekejap je sebab yang blend bukan kita, mesin tu. So kita letakkan sikit minyak kat kuali sikit kat kuali. Kita nak bagi orang kata nak goreng sikit lah, bukan goreng, kita tumis supaya dia nampak cepat masak sebelum kita sumbatkan ke dalam ikan tadi sedang memanas dah panas. Kita tengok. So kita kucah-kucah sikit bagi dia kata. Kalau ikutnya kita ni kena pakai macam sudip yang kayu supaya tak cala dia punya tu. Tapi kita hantam sajalah masukkan dia punya kelapa parut jangan lupa Baik. Lokit dah baik. ada gula, tak gula kita letak garam sekurang rasa. Dan yang penting mushroom dia ini pun perasa juga sebenarnya, tak kisahlah perasa macam mana sebab kita nak bagi sedap So jangan lupa kita letak asam Jawa sedikit biar dia Jawa sikit Okey, kita kucah-kucah lagi. Bagi dia masak sikit lah So kita letakkan cili gila sikit cili merah supaya naik warna dia Nak kata pedas sangat tak juga tak perlu pedas sangat pun bagi dia rasa, orang kata perasalah pedas tu, pedas tak pedas sangat So kita kucah-kucah lagi bau pun dah naik ni, sedap menyusut hidung.
ikan ni pun tak sabar ni yang kesumbat So kita sediakan tempat kita bakar ya. So kita bakar menggunakan dapur elektrik juga lah, senang So kita rapikan dengan daun pisang. Kita belah dah ikan tu ya. So kita sumbat je dengan isi dia tu. Kelapa parut dengan dia punya rempah-rempah semualah ya, dengan bawang putih, bawang merah, ada serai ya. Ada apa tadi? Dah campurlah. Gula merah tak ada belacan tak ada. So kita letakkan apa yang patut je lah. So kita sumbatkan ke dalam belahan ikan ni. Tak beliak, matikan tu, kesian dia kena sumbat. So lepas ni dah kita sumbat tu, kita nak letak ke kuali sebelah tu ya. Tu dia, letak kat kuali sebelah. Kita tutup sikit. Lepas tu kita panaskan kita punya kuali. Kita bagi patut jangan panas sangat lah, sampai 1000 cukup lah ya. Bagi dia masak perlahan-lahan. Kita tutup dia biar cepat sikit masak dia. Tutup dia. So next menu ya. Next menu kita nak buat sambal goreng Jawa. Tapi kita buat yang ringkas je lah ya. Kita dah panaskan kuali tu. Tadi kita basuh sekejap ya. Bagi dia panas ya. Bagi dia kering air tu. Sebelum kita letak minyak pula, asyik tersasul je. Mesti dah lapar ni kan. Ini bahan-bahan dia seperti biasa, ada gula, ada garam, ada asam jawa ya. Ada juga tempe. Ini ada juga udang ya. Ada juga bahan lain. Ni lobak, ada kacang panjang, ada bawang Holland, ada cili cili merah yang kita potong-potong. Ini ada soun dan ada tahu kering. Okey, kita next pergi sini kita dah masukkan minyak tu ya. Dah masukkan minyak, bagi panas sekejap ya. So kita masukkan tempe ya. Kita buat ni cepat je, campak-campak cepat ya. Dia dah mula mendidih tu, okey dah tu ya. Kita goreng tempe dulu. Okey. Nampaknya dah mula kekuningan ya, kuning-kuning sikit warna tempe itu. Kita tunggu dia garing sikit lah ya, bagi cantik warna dia. Okey, kita angkat dah. Ini kita goreng pula kentang kentang.
nampak kekuningan kentang tu. Kita kucar lagi bagi dia rata masak dia. Okay, kita angkat. Dah masak dah tu. Masukkan sekali dalam bekas tempe tadi, ya. Ini bekas tempe tadi, masukkan sekali. Sebab akhirnya nanti kentang dan tempe nanti akan dimasukkan sekali, ya, akan digaul rata. Sementara tu kita tengok ikan tu pun dah mula dah berasap dah tu, ya. Maknanya dah proses memasak dah tu, ya. Itu bahan-bahan untuk sambal goreng Jawa, semua dah masuk dah tu, ya. Bawang holland, ya. Irisan lada merah. Dah letak dia punya apa tu, sos tiram, ya. Ya, ni pun ikan ni dah berasap dah tu, ikan dah berasap. So kita balikkan ikan tu, ya. Kita balik, ya. Itu dah digoreng tadi, ya. Kita masukkan lobak yang panjang, ya. Bau pun dah naik lah, ya. Dah naik bau dah tu. Ni bau ikan pun naik, bau tu pun naik sekali, ya. Kita letak gula. Kita masukkan gorengan kentang dengan tempe tadi, ya. Tegaul sekali. Ni orang kata sambal Jawa versi kita lah, ya. So kalau nak yang lain yang betul-betul Jawa tu tak tahulah macam mana Jawanya, kan. So kita buat apa yang patut. So kita masukkan ni pula, ya. Kita punya soon dengan tahu kering ni, ya. Tahu kering yang telah direndam, yang dah lebih lah, ya. Kalau kering sangat tak ada juga, ya. So kita campur sekali. Kita gosok sikit. Ikan tu pun dah berasap dah tu, dah naik bau dia. Yang terbakar tadi. Masak ni ada asam mamak sikit, main ketuk-ketuk oli, ya. Okey, dah okey rasanya, ha? Kita tengoklah kejadian dia, kita gosok sikit, kita tengok macam mana. Tu dah. Dia. Kita masukkan dalam, biasalah, mangkuk leper kita, ya. Tu dia. Tengok warna dia naik, ya. Rasa dah okey, ya. Tengok ni. Okey. Sekarang ni kita dah siap menu kedua, iaitu sambal goreng Jawa, ya. Sambal goreng Jawa
Jawa dari mana tak tahu, tapi saya Jawa dari Perak, ya. Okey. Tu kita pakai ikan tadi, tengok dah berasap dah tu, ya. Jangan gantung lah. Okey. Kita biarkan lah. Kita dah check tadi, dah okey dah. So tunggu sekejap lagi bagi dah masak, ya. Oh, bau dah menusuk hidung, ya. Kejap lagi sebenarnya tu, ya. Kejap lagi bagi dia betul-betul masak. Okey, kita dah angkat dah ni, ini adalah menu ketiga, Kita nak masak bayam, ya, bayam merah masak air. So ada ketika ikan bilis, ada ikan bilis, ya. Ada apa ni, chicken stock, apa ikan bilis, cube ikan bilis. Yang ini ada kita punya lada hijau yang dipotong dan bawang Holland. Yang ni biasa kita nak letak air nanti. Ini adalah perencah biasalah, kita gunakan mushroom, garam dan gula, ya. So kita cebur dulu air dalam tu bagi dia mendidih, ya. Bagi mendidih dulu. Tambah lagi air, tunggu dia mendidih, ya, bagi dia mendidih dulu. Kita tengok dulu apa, kita tengok bawang merah ni, bayam merah ni sebenarnya banyak khasiat, tapi tak tahulah khasiat macam mana, tapi memang ada khasiat dia. Ini untuk tambah, orang kata untuk tambah darah, ya. Kalau darah sikit, tambahlah sikit, ya. Kalau darah tu cair je, tak nak pucat je, nampak lebih merah sikit, ini yang percaya, ni saya cakap je, ya. Okey. Okey, kita mula. Kita masukkan stok ikan bilis dengan bilis dalam kuali. Air pun dah mendidih sebenarnya tu. Tak apalah, nanti kita kucau-kucau sikit, ya. Dah senang, kita masukkan sekali kita punya bawang Holland, ada sedikit cili, ada gula, ada garam, ya. Kita masuk sekali, ya. Dan yang penting ni satu ni, kita tengok apa ni, kita punya mushroom, ya. Gula pun kita main campak je, tak ada sesudu, dia kira macam pro lah, main campak je jadi. Kalau campak tak jadi itu makan pro lah. Okey, dah mendidih. Cebur pula kita punya bayam merah, ya, bayam merah dicebur. Senang je ceritanya, tak susah, ya. Ni sayur air, ya, paling mudah. Orang kata resepi paling malas untuk orang malas. Malah pun nak terpotong ni. Aduh. Jangan marah nanti kena jual. Kita kucau-kucau sikit, ya. Sebenarnya sekejap je ni pun, ya, nak bagi layu bayam tu, ya. Sebenarnya kalau bayam ni kalau tak layu pun boleh makan. Bak kambing makan, manusia boleh makan lah. Tak apa, kita di dapur ni kita bergurau senda, ya. Kalau tak, kita tak mesra masakan tu.
Okey, nampak dah laju dah tu. Dia kurang air sikit tau, bagi air sikit lah. Nanti kalau kering sangat tu bukannya sayur air, jadi sayur lain lah jadinya. So kita letak air ni. Okey. Kita tunggu dia melegak Okey. Kita tunggu dia melegak. Takkan nak tunggu. Kita matikan dulu ya. Sekejap. Okey. Okey, nampaknya hidangan pun dah tersedia ya. Ni yang kita masak tadi ya. Bukan saya masak lah. Orang rumah yang masak. Ini bayam air. Sayur bayam air ya. Bayam merah. Ni sambal goreng. Dan ini kita punya ikan bakar tadi. Ikan bakar sumbat ya. So nasi pun dah okey semua ya. Dah ada ya, air pun dah ada. Air ni kita lain macam sikit, air merah ada. Air ni air kopi pun ada. Tak tahulah apa rasa nanti ya. Kita tengok. Ini kita round sekali lagi. Tengok ni. Ini yang kita masak. So kawan-kawan ya, kalau yang tengok ni kalau terasa nak datanglah, tapi sempat tidak tak tahu ya. Okey, kita akan mulakan kita punya santapan tengah hari ini. Tak berapa lama lagi ya. Okey kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim.